Ini 3 tips supaya murah rezeki dan kaya raya. Rezeki ni bukan sekadar duit je. Kadang-kadang kita sihat, kita tenang, anak-anak soleh, semua tu rezeki. Tapi kenapa ada orang yang macam tak cukup-cukup walaupun gaji dia dah besar? Sebab rezeki datang dengan keberkatan, bukan semata-mata banyak. Ini 3 tip murah rezeki saya nak bagi. Yang pertama, jaga solat awal waktu. Maksudnya dekat sini, jangan solat sampai dekat-dekat nak habis waktu. Yang kedua, banyakkan istighfar. Satu hari paling kurang 100 istighfar kita kena buat. Dan yang ketiga, selalu bersedekah walaupun sedikit. Ada banyak kita bagi banyak, ada sikit kita bagi sikit. Tapi jangan pernah skip untuk bersedekah. Nak murah rezeki ni bukan semata-mata kena kerja kuat, tapi hubungan kita dengan Allah tu pun kena kuat juga. Solat, istighfar, sedekah, buat dengan konsisten. InsyaAllah rezeki bukan je datang, tapi dia datang dengan keberkatan. Jom share video ni kepada lebih ramai orang, mention kawan-kawan dan family supaya kita boleh beramal dengan apa yang kita dengar ini. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar Hafal.